Geng suka pakai flat shoes, geng yang ada kaki bulat, geng yang ada kaki comel dekat bahagian depan. Belilah flat shoes yang comel. Yang ni Fazi beli warna pink. Yang ni kan dekat bahagian depan dia bulat cantik. Lepas tu Fazi tengok dekat bahagian depan ni macam baldu. Seriously cantik tau. Ini macam baldu. Lepas tu yang dia punya ribbon ni pun baldu. Kalau korang tengok bahagian border ni pun semua baldu cantik. Dia bagi extra comfort. Lepas tu nampak extra eksklusif, nampak mahal macam tu. Padahal harga tak sampai pun RM25. Tapi cantik macam ni, siap ada plus size lagi tau. Buka lagi satu. Cantik kan? Ni dekat bahagian tepi semuanya pure leather. Memang cantik leather dekat bahagian tepi ni. Kemas je buatan dia tu. Dia punya design sangat comel. So siapa yang kaki jenis bulat dekat depan, susah nak cari sandal. Bila pakai sandal, kalau pakai slipper, pakai kasut, selalu sakit kat bahagian depan ni. Beli yang macam ni, yang bulat dekat bahagian depan ni, so tak sakit. Okey, lagi-lagi yang ada jari bulat dekat bahagian depan ni. So ini dekat bahagian belakang. Jangan risau, dekat bahagian belakang ni anti slip. Okey, kat bawah ni dia bergetah, so memang tak licin. Dia ada macam heels dalam 1 cm dekat bahagian bawah tu, memang cantik. Untuk akak-akak nak pergi office ke, adik-adik nak pergi belajar ke, nak pergi jalan ke, memang super-super cantik. Nampak tu, lagi-lagi warna pink ni. Yang penting dia punya tumit tu nampak lembut. Kalau lembut macam ni, berjalan jauh pun tak sakit. Siapa yang suka pakai flat shoes yang macam ni, please dah pergi beli yang ni dekat lambat kuning tau.